Hai korang. Kadang-kadang tekak ni ngada-ngada tau. Nak makan lain pula. Daging masak gulai darat Kelantan. Okey, jom kita start. Mula-mula, korang masukkan 4 sekawan dan daun kari. Lepas tu, korang masukkan bahan yang kita dah blender. Bawang merah, bawang putih, halia, bawang holland dan buah keras. Jangan lupa masuk sedikit belacan. Kalau nampak kering, tambah sikit minyak. Next, masukkan 3 sudu rempah gulai dan yang lain semua 1 sudu saja. Lepas tu, korang kacau supaya dia sebati. Next, masukkan 1 sangkeping dan air sedikit. Kalau tak cukup, tambah air lagi. Tunggu sehingga dia naik pecah minyak. Tambah sikit air lagi dan kacau hingga dia betul-betul pecah minyak. Next, masukkan ubi kentang, tomato dan kacau-kacau. Next, bila dah pecah minyak, bolehlah masuk rempah tadi dalam daging yang kita dah rebus empuk. Kemudian kacau-kacau dan biarkan seketika. Bila kentang dah empuk, macam ni, bolehlah masukkan santan. Jangan lupa perlahankan api dan masukkan sedikit air supaya kuah tidak terlalu pekat. Next, bila kuah dah mendidih, bolehlah masukkan nisem, cili padi, merah dan hijau serta tambahkan sedikit air untuk kuah tak pekat sangat. Okey, next lagi masukkan garam, masukkan ajinomoto sikit dan paling penting masukkan kerisik sikit. Inilah penyedapnya. Korang kacau biar ia sebati dan tunggu sehingga kuah mendidih. It's done. Maka terhasillah daging gulai darat Kelantan.